Astaghfirullahalazim, dia. Itulah yang keluar mulut Abela bila tengok keindahan sungai tercantik di Jeli di Kelantan. Memang tak perlu pergi keluar negara sekarang. Di Kelantan memang dah ada sungai macam ni. Jernihnya. Oh, nyaman tak nikah tak apa. Abela sampai di Sungai Belimbing. Dulu mari sok musim tapi selepas banjir besar tak Abela tak mari. Kena yang kita beli tadi. Kita beli dekat pasar Ailanah, makan dekat sini. Ni. Okey, ni suasana. Perhatian dilarang membuang sampah. Ni adalah Sungai Belimbing. Abela pernah mari dulu masa muda-muda sini Sungai Belimbing. Tapi lah ni keadaan sangat berbeza. Ni air dia. Sejuk air dia ni. Air pun kristal. Siapa kata Sungai Kelantan keruh? Mereka tengok air Sungai Kelantan ni. Comel. Ya Allah, tengok air dia. Astaghfirullahalazim, air dia. Jernihnya. Inilah air terjernih Abela pernah jumpa di Kelantan. Tengok ni, Sungai Dendong. Sungai Dendong Jeli. Ngengok ni. Wih. Dalai kau? Tengah. Dalai kau. Dalai tengah dia. Tak dalam mana. Oh, itu dia. Duduk. Kita ingat. Tu apa tu? Nak tengok. Baik meh. Tengok etok. Habis cari situ etok. Atas tu. Oh, ni etok. Etok kuning dia. Weh. Ya dah lah. Jom start musim dia lah ni. Ada romo. Cuma je besar kecil lah. Nak jamu boleh tak? Etok, ya Allah. Etok ni boleh makan dek? Buka dalam ni. Dalam ni. Ni. Etok kuning ni. Ni tengok ni. Tengok etok. Boleh setengah dah boleh. Ni etok kuning ni hidup lagi mentorok. Dia baru ambil atas ni lah. Kalau orang biasa mari boleh ke? Kau nak ada leseng? Tak boleh. Ni etok kuning. Cuma etok lah ni kecil lagi lah kot. Ia tak ada nak besar orang kutip dah. kita bawa orang sini kita nak tengok. Nak betul korek etok. Tak ada pasir. Sini memang ada etok sini. Ada meh. Ya. Oh, belah. Kita buat cara etok boleh? Boleh. Betul cara etok. Betul. Jom. Dia bulat bila ada etok lah ni ada lah ni. Mesin lah ni. Ada. Memang ada. Ada. Ada lah tu. Tu etok tu. Oh, ni etok. Etok Sungai Belimbing. Etok dia. Dia kadang-kadang kawasan pasir. Kalau kawasan patu payah. Lihat ni. Okey, Abela nak buat lain sikit. Abela nak makan yang Abela beli tadi dalam air. Sejuknya. Tadi? Apang gulangus. Apa yang gulangus dia? Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangat lembut tengok ni. Dia macam fluffy dia. Oh, ni kepuk baby segera tadi kan? Oh, ni kak. Abela memang tengok dia buat tadi. Sebenarnya murah. RM5 ni. Apa? RM5 ni. Ni. Apa ni? Ya, kok kuih macam apam dia macam ada panggil jalemah Bismillahirrahmanirrahim. Dia manis-manis sikit. Ambil ke agak? Ada. Besar sudah. Habis. Sesuai yang ambil. Jadi, tujuh hari. Ubi tonyah. Ubi tonyah ni sedap makan dengan nisel. Tapi Abela tak suka makan dengan nisel. Abela suka makan dengan nyo ya. Lemuk molek. Ada dah. Okey nah. Tahu gede daging. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan dengan kicap sedap apa ayam untuk kicap. Tapi daging tak suam mana? Panis tak makan dah. Ni tunjuk penonton. Ni penonton kita ni. Tak endong ke makan ni pun. Tak apa kita boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba makan musim-musim kemarau ni ke? Carilah air terjun mandi. InsyaAllah comel air lah ni. Nak mandi mana Kelantan pun comel. Makan cepat ambil maya. Maya jemaah ke? Ambil maya. Maya dah. Ambil lalu lah maya. Maya. Maya lalu lah. Sedap weh. Kita follow ke lah. Ya. Dia follow saya tu dia. Berapa follow ni? Bulan ni. 98. Bukan, saya tahu Tapi saya belanja makin banyak kau.
Jalan menuju ke tempat Bulan Hana. Tengok ni. Wah, comel lah. Air dia tak laju pun. Tak dalam pun. Ni seberai. Sana tempat Abang makan tadi kan. Kita turun kat seberai sana. Ada orang duduk kel lah. Kita boleh main ni. Dah tak dalam pun air dia. Comel. Tengok ni. Wah, comelnya. Air dia tempat orang cari retok belakang ni. Adalah orang gotung. Tempat gatung kan. Boleh gatung Tarzan situ. Air dia. Wow, tengok ni. Tengok ni. Sini. Wah, air dia. Ada. Main ni. Ni gatung. Orang panggil gatung Tarzan. Okey, ni tu nak bela pula. Abang nak naik. Gatung Tarzan ni. Okey, apa pandangan orang Johor datang ke Kelantan? Best. Mesti datang je. Mesti datang cari makanan, main air terjun. Cari sungai. Cuaca sekarang okey. Dia panas, lepas tu kita berendam pula dalam air. Tengok ni. Kat ni je air dia. Memang sejuk sangat macam air mineral, tapi macam itulah Abang beritahu. Kalau boleh mari nak melancong ke Kelantan, memang sangat comel. Sungai dia comel, makanan sedap. Marilah Kelantan. Kita Abang promote Kelantan sebab apa? Abang sayang negeri Kelantan. Pastikan aku tenggelamkan segala babat-babat tu. Dah ada, tak ada payung. Yalah. Dia laju. Air dia mengalir dia dah. Air pangnya ke? Ni. Ni. Paling Tak payah pergi jauh-jauh. Kita dekat Kelantan ni banyak tempat menarik. Explore Malaysia dulu. Kasih.